Bantu. urusan Allah Subhanahu wa Subscribe taala. underscore Malik bin guys. Yakhamil menyahut TQ. Muaz bin Jabal mengatakan bahawa mereka berada di Syam. Muawiyah berkata, lihatlah, ini Malik menyebutkan bahawa ia telah mendengar Muaz bin Jabal mengatakan bahawa kelompok tersebut berada di Syam. Dan bila kita tengok map, Syam ini berada di atas dan yang paling dekat ialah Palestin, dan orang-orang Palestin inilah daripada dulu sampai sekarang masih lagi terus berjuang melawan musuh-musuh mereka sehinggalah ke hari ini. Meskipun mereka dizalimi tetapi masih lagi kuat untuk bertahan. Dan ada hadis Nabi yang tidak sesuai dan belum lagi berlaku ketika Imam Mahdi dibai'ah, yang mana bai'ah ini bermaksud umat Islam berikrar taat setia kepada pemimpin iaitu Imam Mahdi. Sebagaimana hadis daripada Ummul Mukminin Ummu Salamah, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan ada perselisihan ketika kewafatan seorang khalifah, kemudian seorang lelaki Bani Hashim akan keluar mendatangi kota Mekah, maka orang ramai mengeluarkannya daripada rumahnya, sedangkan ia tidak suka akan hal yang demikian. Kemudian mereka membai'ahnya di antara rukun Hajarul Aswad dan makam Ibrahim. Dipersiapkan pasukan daripada Syam untuk menentangnya, sehingga apabila mereka sampai di Bayda, mereka tentera daripada Syam ditenggelamkan dalam bumi. Beliau lalu didatangi oleh ahli dari Iraq dan para tokoh daripada Syam. Kemudian muncul seorang musuh di Syam mengumpulkan sanak saudaranya daripada suku Kalb bangkit menentang beliau dengan mempersiapkan pasukan melawannya. Mereka dihancurkan Allah dan bencana kekalahan ke atas mereka. Itulah hari yang digelar hari kekalahan Kalb Al-Khaib. Itulah orang yang tidak mendapatkan ghanimah Kalb. Al-Mahdi lalu membuka kunci ghanimah harta tersebut lalu mengagikannya, dan beliau menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, dan mereka akan tinggal seperti itu selama 7 tahun. Dalam sabda yang lain 9 tahun. Makanya daripada hadis ini memperlihatkan ramainya musuh-musuh menanti untuk membunuh Imam Mahdi, dan Imam Mahdi akan dibai'ah setelah diperbaiki dirinya dalam satu malam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, Al-Mahdi adalah berasal daripada golongan kami Ahlul Bait, Allah akan memperbaikinya dalam satu malam. Ibnu Katsir berkata perkataan yuslihu dengan maksudnya ialah Allah SWT memberikan keampunan, membimbing dan memberikan ilham kepadanya serta memberi petunjuk kepadanya yang mana belum berlaku sebelum ini. Sebab itulah para alim ulama mengatakan Imam Mahdi tidak tahu dirinya adalah Imam Mahdi, melainkan setelah diperbaiki dirinya pada satu malam. Dirinya kebanyakan ustaz-ustaz dan alim ulama masih belum lagi memberi sokongan dan bai'ah kepada Muhammad Qasim, sebabkan banyak lagi kelompongan dan perkara-perkara yang tidak menepati seperti apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW, dan tanda-tanda besar belum lagi berlaku. Meskipun begitu, kita tidaklah menolak apa yang dikatakan di dalam mimpi tersebut, di dalam mimpi Muhammad Qasim itu, sebab kita boleh jadikan sebagai pengajaran dan juga peringatan. Kerana apa yang ditekankan oleh Muhammad Qasim ini adalah agar manusia ini menjauhi syirik